Hari tu kami nak tunjuk dengan kita orang rumah di belakang kami tu. Kita orang tahu sih, rumah tu kita orang nak mula cuma 100,000 aja dan kita orang boleh memiliki rumah macam tu. Kita orang nak tangga macam ni rupa dalamnya. Jom ikut kami. Okey, so kami akan gambar kita tour di dalam rumah 100,000 tu aja. Jom. Di hadapan tu kita boleh tangga friendly user buat orang tua macam yang pakai kursi roda ke, kita akan bawa labi macam tu lah. Kita tangga. Di depan tu adalah ruangnya. Kita tangga ruangnya. Nasi tipikal rumah yang macam kita tangga rumah-rumah lain lah. Macam tangga di situ 100,000. Mewah gilanya pun pintu tu. So, jom kita tangga. Bismillah. Assalamualaikum. Guys, okey. Okey, kita boleh tangga tinggi silingnya. Memang kedak rumah mahal. So, kami review dari ruang tamu dulu dengan kita orang. So, kita boleh tangga lah. Okey, tu adalah nya pun bahagian dapur lah, nya open kitchen. Tu adalah pintu dapurnya. Pintu ke belakang rumah tadi lah. Okey. Tu adalah pintu belakangnya. Okey. Pintu belakangnya pun memang kita beri pintu mahal lah. Itu pun ada juga tangga. Kita nak buka di situ. Okey, tangga. Tu ada netting. Macam kita panas ke apa ke kita nak tangga di luar, okey. Tu kita beri pintu netting. Okey. Cukup murah rumah tu, rugi macam kita mesti mau, okey. Dalam modern. Tu nya pun tabletop, nya pun sinki, okey. Alright. So tu adalah pemandangan dari belah dapur tu, dek. Kak Ya nak kepada kita orang nak nambah lagi sebab kita boleh nangga pun ceiling tu tinggi. Okey. Kita boleh nambah lagi pun koridor ni tu kita orang nak bola 2 tingkat boleh aja. Okey. Kini tu nak kita boleh bola pun deck lagi di atas ya. Tangga naik. So kita dah ada rumah 2 tingkat. Sebab pun kita nangga pun ceiling tu sayang. Umpama kita beli rumah 2 tingkat lah kita molah lagi di atas tu. So kita nak tour pergi ke master bedroom. So, tu adalah master bedroomnya. Okey. Tu adalah tandas master bedroomnya. Memang cukup besar. Okey. Tu adalah pun master bedroom. Master bedroom tu nya terletak di hadapan rumah tu lah. Di tangga tu di hadapan rumah ya. Okey. Alright. So, tu lah master bedroomnya. Okey lah guys. Ini asyik dah besar gila, tapi bagi kami 100,000 nya dah cukup murah untuk kita orang memiliki rumah yang macam tu. Okey, rumah single story macam tu, Kak Ya 3 bilik, 2 bilik air. Tu adalah bilik air yang kedua. Tu adalah main lah kita tangga. Di situ tu main. Jadi orang-orang yang datang di luar boleh pergi. Okay. So di sebelah tu adalah bilik tidur yang kedua guys. Okay. Cukup besar. It's just that macam kita orang pandai manage-nya pun perabot-perabot saja lah. So kita akan pergi bilik tidur yang ketiga. Tangga besar juga. Okey. So bilik tidur yang ketiga tu yang terletak di belakang rumah. Terletak di belakang rumah tu lah. Okey. So tu lah guys. Rumah 100,000 tapi nya pun desainnya gila-gila. Kita akan nemu desain yang macam tu, yang moden. Kayaknya macam rumah orang putih lah, orang madah. Okey. Jadi kepada sesiapa yang berminat untuk memiliki rumah yang nampak moden tu dengan harga 100,000 aja, kita orang boleh kontak di nombor yang tertera di skrin telefon kita orang tu.